Majlis mempersilakan Encik Muhammad Akmal bin Abdul Razak, Pegawai Teknologi Pendidikan, Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Karim, ya Wadud, kami memanjatkan kesyukuran kepadamu kerana mengizinkan kami untuk mengadakan dan turut serta di Majlis Anugerah Teknobastari Pendidikan Negeri Sembilan 2013 pada kali ini. Ya Allah, ya Fa'alul lima yurid, kami memohon kepadamu agar Engkau berkati majlis ini dengan limpahan kasih sayang-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Tidak lupa juga kepada para pemimpin dan ketua kami, serta semua pegawai dan kaki tangan yang sentiasa menyumbang khidmat menabur bakti demi mencapai hasrat kecemerlangan Kementerian Pendidikan Malaysia. Di saat ini juga kami menadah tangan kehambaan, mengharapkan ihsan-Mu agar Engkau teruskan dan lanjutkan kecemerlangan yang sudah kami capai, sama ada dalam bidang pengurusan teknologi pendidikan dan ICT maupun dalam aspek pembinaan sasiah pelajar di sekolah. Dan seterusnya, anugerahkanlah kepada kami kecemerlangan demi kecemerlangan yang lebih bermakna dalam pelbagai bidang pada masa-masa yang akan datang. Ya Allah, ya Ghani, ya Hamid, jadikanlah mereka yang bakal menerima sijil penganugerahan pada hari ini sebagai hamba-hamba-Mu yang bersyukur di atas pengiktirafan ini. Jadikanlah mereka pegawai dan guru serta pelajar yang sentiasa terus berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi mereka dalam mendokong aspirasi pendidikan serta mempunyai pribadi yang luhur. Malah kami memohon daripada-Mu, ya Allah, dengan penuh ketaakulan agar majlis anugerah ini akan menjadi dorongan dan galakan kepada para pegawai dan guru-guru yang lain, supaya mereka sama-sama mengerah keringat dan menggembling tenaga untuk mencapai kecemerlangan demi memartabatkan pendidikan negeri ini khasnya dan di negara ini amnya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pihak majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Muhammad Akmal atas bacaan doa itu tadi. Hadirin dan hadirat yang dihormati, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama dalam Majlis Anugerah Teknobastari Pendidikan Negeri Sembilan tahun 2013. Pihak majlis mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Dr. Sun Sengta, Timbalan Pengarah Pembangunan Teknologi Pendidikan, Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia, para tetamu jemputan, para pengetua, para guru besar, guru-guru dan peserta pertandingan ke majlis ini. Untuk makluman hadirin sekalian, Majlis Anugerah Teknobastari Pendidikan 2013 diadakan bagi memberi penghargaan dan galakan pengiktirafan kepada hasil inovasi dan pembudayaan ICT kepada murid, guru, pentadbir dan pusat kegiatan guru
serta seluruh warga pendidik di Negeri Sembilan dalam memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan. Hadirin yang dihormati, untuk tidak melengahkan masa, marilah kita sama-sama mendengar ucapan alu-aluan daripada Yang Berusaha, Tuan Abdullah bin Yusof, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih saudara pengacara dan saudari pengacara majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berbahagia Dr. Sun Sengta, Timbalan Pengarah Pembangunan Pendidikan Teknologi Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan Malaysia. Yang berbahagia Tuan Muhammad Isa bin Ismail, Timbalan Pengarah Pendidikan Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. Yang berusaha Pengarah Institut Perguruan Raja Melewa, Pengarah Pustakaan Awam Negeri Sembilan, Cyber Security Malaysia, Pegawai Pelajaran Pendidikan Daerah atau wakilnya, Pengurusi Jawatankuasa Pemukatan Aktiviti PKG Negeri Sembilan, Pengetua Cemerlang, Pengetua-pengetua, guru-guru besar, pegawai daripada jabatan dan PPD, Pegawai Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan, guru-guru dan murid-murid yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan izinnya hari ini kita dapat sama-sama hadir ke dalam majlis Tekno Bestari bagi tahun 2013 yang diadakan di auditorium yang bertuah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sekalung penghargaan yang saya nak ucapkan kepada RTM yang telah memberikan kebenaran untuk kita menggunakan dewan yang besar ini. Terima kasih kepada RTM. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, majlis pada hari ini ada kita jalankan dua sekali lah untuk debate cyber security ini dan juga majlis Tekno Bestari. Jadi kita mengambil kesempatan ini oleh kerana kita menjalankan program ini dalam pada yang sama, kita adakan juga program Tekno Bestari kita pada tahun ini di RTM. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bahagian teknologi pendidikan memberikan pengiktirafan kepada sekolah-sekolah di seluruh Negeri Sembilan, termasuklah guru-guru, murid-murid yang telah menjayakan inisiatif yang di bawah fungsi bahagian teknologi pendidikan, iaitu fungsi ICT dalam pendidikan dan juga dalam program gerakan membaca. Jadi kita ada lebih kurang 37 anugerah yang kita berikan kepada seluruh warga pendidikan di Negeri Sembilan, termasuklah pelajar-pelajar dan murid-murid kita di sekolah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, anugerah ini kita berikan berdasarkan kepada kriteria yang tertentu yang kita telah letakkan dia sebagai satu indikator kepada pencapaian sekolah masing-masing. Jadi pemilihan ini dibuat secara teliti, dipilih berdasarkan standard dan piawai yang kita telah tentukan. Jadi Negeri Sembilan tahun ini telah banyak mencapai kejayaan dari segi penggunaan inisiatif ICT dalam PNP. Dan semalam dan beberapa hari sebelumnya saya dapat melihat bagaimana pelajar-pelajar kita di Negeri Sembilan telah berjaya mempunyai kompetensi yang tinggi dalam PROK BLE, dan sekolah tersebut juga nanti akan mewakili kita Negeri Sembilan di peringkat ICT VLE Convention, tak silap saya, yang akan diadakan di Hotel Royal di Negeri Sembilan mungkin pada minggu depan. Jadi tuan-tuan dan puan, kejayaan ini kita iktiraf, kita berikan pengiktirafan kepada pelajar-pelajar, juga kepada sekolah yang telah memberikan komitmen tinggi dalam menjayakan program-program kita di Negeri Sembilan. Tuan-tuan dan puan-puan, agenda besar negara kita dalam inisiatif ICT dalam Pelan Pembangunan Pendidikan
ialah penggunaan laman pembelajaran FROG BLE kita, dan juga satu lagi aspek yang jadi penting kepada kita pada masa akan datang ialah sistem pengurusan sekolah. Yang ini menjadi agenda besar negara yang punya impak besar kepada negara. Jadi kita berharap dengan penganugerahan ini kita dapat lebih menggalakkan sekolah-sekolah, murid-murid, pelajar-pelajar, guru-guru dan ibu bapa melibatkan diri dalam proses membantu anak-anak didik kita di sekolah untuk pembelajaran. Jadi tuan-tuan dan puan, saya tak berniat untuk bercakap panjang kerana kita sudah pun terlewat lebih kurang 1 jam daripada jangkaan. Jadi sebab debate tadi hebat kan, jadi kita terpaksa melanjutkan dia. Okey tuan-tuan dan puan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pertama sekali kepada rakan kongsi kita Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan yang selama ini memberikan dokongan yang padu kepada bahagian teknologi pendidikan Negeri Sembilan bagi menjayakan sebarang program yang kita jayakan. Jadi terima kasih juga kepada Dr. Sun Seng Tah yang telah sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kita pada hari ini dalam Majlis Teknobesari 2013, dan kepada semua yang telah kepada Sekolah Sedar yang telah memberikan komitmen yang tinggi dalam menjayakan sokongan dan bagi menjayakan cyber safe. Begitu juga daripada Cyber Safe Security juga yang telah memberikan kerjasama yang cukup baik untuk mengendalikan program ini. Kepada rakan-rakan kita di PPD, sekolah-sekolah, pengetua-pengetua sekolah, juga saya rasa tak lupalah kepada RTM sekali lagi yang telah membenarkan tempat ini digunakan sebagai tempat untuk anugerah Panjat Setari. Jadi sekian itu daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Abdullah bin Yusof atas ucapan itu tadi. Bagi meneruskan acara pada pagi ini, dijemput Yang Berbahagia Tuan Muhammad Isa bin Ismail, Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera serta salam satu Malaysia. Terima kasih kepada saudara dan saudari pengacara majlis. Yang berbahagia Dr. Sun Seng Tah, Timbalan Pengarah Pembangunan Teknologi Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang Berusaha Tuan Abdullah bin Yusof, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan. Pengarah Institut Pengguruan Raja Melewa, Pengarah Perpustakaan Awam Negeri Sembilan, Tawakil, Pengarah Penyiaran RTM Negeri Sembilan, Tawakil, Ketua Sektor dan PPD Tawakil, Ketua Penolong Pengarah dan CEO Cyber Safe, dan juga jemputan-jemputan khas pada majlis ini, khususnya tuan-tuan pengetua dan guru-guru besar, pegawai-pegawai JPN, PPD dan juga BTPN, guru-guru, khususnya pelajar-pelajar, anak didik sekalian, dan hadirin yang dihormati. Sebelum saya meneruskan ucapan ini, ingin saya menyampaikan ucapan salam takzim daripada
Yang berbahagia Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan, Puan Hajah Kasum binti Khalid, kerana tidak dapat bersama-sama kita pada hari ini kerana yang berbahagia pengarah kita ada majlis rasmi di Melaka. Jadi di sini izinkan saya menyampaikan ucapan bagi pihak Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kekuatan dan kesihatan dan keselamatan kepada kita untuk dapat berkampung sekitar di sini bagi menambah ilmu dan juga maklumat untuk meningkatkan kemahiran kita. Jadi tahniah diucapkan kepada bahagian teknologi pendidikan KPM dan juga bahagian teknologi pendidikan Negeri Sembilan dan seluruh rangkaian di pusat kegiatan guru Negeri Sembilan yang telah berjaya menganjurkan majlis ini dan juga bertanggungjawab melaksanakan hal ehwal teknologi pendidikan seluruh Negeri Sembilan. Jadi sesungguhnya melalui Majlis Anugerah Tekno Bestari 2013 dan yang seumpamanya ini, diharap semua guru dapat meningkatkan lagi motivasi, ilmu dan kemahiran berkait dengan teknologi, khususnya teknologi maklumat yang terkini. Jadi input semasa berkait dengan teknologi pendidikan amatlah penting kerana tunjang kecemerlangan dan pendidikan negara bergantung kepada kecekapan dan keberkesanan reka bentuk, kaedah dan teknik PNP ataupun pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan guru untuk memastikan kecemerlangan anak didik kita. Jadi selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun PPPM yang bermula tahun 2013 tahun ini sehingga 2025 nanti, Kementerian Pendidikan Malaysia menyedari hakikat betapa pentingnya pendidikan dalam menyediakan asas pembentukan negara bangsa dan pertumbuhan ekonomi yang mampan selaras dengan manfaat transformasi Malaysia dan khususnya transformasi pendidikan. Jadi kita juga menyahut cabaran ini dalam sistem pendidikan. Negara perlu melalui transformasi yang menyeluruh dan sistematik untuk melahirkan modal insan yang dapat bersaing di peringkat global. Hadirin yang dihormati sekalian, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan telah dan sentiasa mengambil langkah perlu dalam memantapkan program KPM seperti sistem pengurusan sekolah, Smart School Qualification Standard ataupun SSQS, dan program-program budaya membaca seperti Nadi Ilmu Amalan Membaca ataupun ringkasnya NILAM, dan kem membaca Satu Malaysia, dan juga program-program lain yang diatur dan telah dan sedang dilaksanakan. Jadi JPNS juga sentiasa mengharapkan kerjasama erat. Ini akan lebih kukuh pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi dalam dunia teknologi pendidikan global masa kini, keperluan dan kepuasan guru-guru sebagai pelanggan menjadi fokus utama BTPNS dan juga PKG. Jadi keutamaan meletakkan usaha membentuk keperluan dan kepuasan guru-guru dan juga pelanggan kita di sekolah, warga pendidikan di sekolah, untuk memastikan dalam pendekatan baru dalam penyebaran ilmu dapat meningkatkan pencapaian serta kecemerlangan pendidikan negara kita.
Oleh itu, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan akan bersama-sama dalam memastikan semua sekolah mendapat pemasangan dan capaian One Bestari Net yang berkesan. Langkah-langkah ini diharapkan akan dapat mengurangkan aduan guru terhadap masalah internet ataupun capaian internet. Jadi jika aduan guru ini tidak diurus dengan segera, akan menjadi satu isu dan seterusnya akan menjadi mungkin cabaran yang merencatkan pencapaian matlamat pendidikan kita. Oleh yang demikian, dalam soal pengurusan dan pentadbiran sistem pendidikan negara, kita perlu juga meletakkan keperluan dan kepuasan guru sebagai fokus utama dalam amalan kerja seharian. Kita selalu mendengar dan K pekerja boleh dibaca sebagai K guru ataupun knowledge untuk guru. Ini berarti guru-guru mesti sanggup dilatih semula, atau ringkasnya dalam keadaan sekarang CPD, pengetahuan guru yang mantap serta dengan sikap mencuba sesuatu yang baru, inovatif dan sentiasa melakukan eksperimen boleh dianggap sebagai sebahagian daripada research and development dalam makmal hidup kita. Jadi kehidupan harian. Jadi kemantapan ini menjanjikan kita dapat menyelamatkan kebebasan dan kemerdekaan negara kita. Saya berharap kerjasama antara Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, BTPNS Negeri Sembilan dalam penerbitan dan penggunaan modul, bahan-bahan bantu mengajar ataupun learning objects dalam bentuk konvensional dan digital, juga pelbagai media moden dan yang akan lain terus digiatkan. Jadi usaha-usaha kreatif ke arah penyembatian ilmu pengetahuan ke dalam pengajaran dan pembelajaran akan dapat membangunkan masyarakat guru dan juga warga di sekolah yang berilmu, berkompetensi dan berpengetahuan tinggi. Jadi kita memandangkan bahawa tuan-tuan dan puan ada di barisan hadapan sebagai pelaksana dasar KPM. Jadi kepimpinan berintegriti yang selama ini kita amalkan akan dapat menentukan kejayaan dasar-dasar tersebut, terutama dalam dasar-dasar berkait dengan pelaksanaan PPPM tadi. Kita percaya dengan adanya kepimpinan tuan-tuan, puan-puan yang begitu mantap menjalankan tugas dengan penuh komitmen dan tanggungjawab akan dapat membantu merealisasikan visi dan misi organisasi kita, dan keupayaan kita akan menjangka keperluan pelanggan dapat melangkaui masa dengan sendirinya akan menjadi kepimpinan pendidikan kita hari ini dihormati lagi disegani. Selain itu, amalan kepimpinan ini perlu diteruskan, amalan-amalan untuk memantapkan kepimpinan yang terkini dalam kita melaksanakan pengurusan strategik, iaitu dalam pendekatan Blue Ocean Strategic ataupun strategi Laut Biru. Jadi dalam kebijaksanaan kita mengenal pasti kekuatan dan juga keterbatasan diri kita akan dapat mempelbagaikan gaya dan kaedah penyelesaian masalah bagi memenuhi keperluan pendidikan kita. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, dalam inovasi dalam pengurusan pendidikan telah menjadi sangat penting, terutama pengurusan maklumat berkait dengan pendidikan. Jadi sesuatu keputusan yang dibuat berasaskan maklumat yang tepat dan memenuhi impak yang besar dalam usaha mencapai matlamat organisasi. Justru itu
Maklumat berkaitan dengan perancangan dan keperluan guru semakin lama semakin kompleks dan perlu diurus dengan lebih berkesan. Sehubungan dengan itu, keperluan dalam sistem pengkalan data, operasi guru yang lebih mantap dan berkesan perlu diwujudkan untuk tujuan perancangan dan pembangunan pendidikan masa depan. Oleh itu, kita berharap berpendapat aplikasi sistem pendidikan sekolah ataupun SPS yang diurusdiakan oleh bahagian teknologi pendidikan KPM merupakan satu contoh inovasi pengurusan pendidikan yang sangat bermanfaat. Satu lagi faktor penting yang dalam mementukan kualiti perkhidmatan pendidikan pada masa kini ialah nilai dan amalan integriti individu dalam organisasi. Jadi kita percaya dan penuh berharap agar tuan-tuan perempuan dan berada dalam keadaan kita katakan towering personality. Kalau di sekolah kita mahukan agar guru cemerlang yang kita menyediakan guru super dan juga kalau di pejabat super officer jika mempunyai pegangan dan nilai yang betul. Jadi aspek yang kejayaan ini pula perlulah berasas kepada outcomes, bukan output semata-mata. Sebagai contoh outcomes yang perlu dicapai bukan berada pada banyak guru yang telah diberi pendedahan, tetapi bagaimana input yang disampaikan itu secara holistiknya dapat memberi impak kepada perkhidmatan itu. Di sini juga saya ingin menyampaikan ucapan tahniah dan syabas kepada pengetua, guru besar, guru-guru dan pihak sekolah yang akan menerima anugerah sebentar lagi. Di akhir kata saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pengarah bahagian teknologi pendidikan, Ketua Penolong Pengarah BTPN dan juga pegawai-pegawai serta jawatan kuasa penganjur serta semua yang terlibat dalam usaha memperhebatkan pengurusan prestasi dalaman dan luaran serta usaha-usaha merealisasikan aspirasi sistem pendidikan Malaysia, khususnya di Negeri Sembilan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, sampailah saat yang dinantikan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Dr. Sun Seng Tah, Timbalan Pengarah Pembangunan Teknologi Pendidikan, Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyampaikan ucapan. Seterusnya, merasmikan Majlis Anugerah Teknobestari Pendidikan Negeri Sembilan 2013. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berbahagia Encik Muhammad Isa bin Ismail, Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Yang berusaha Tuan Haji Abdullah bin Yusof, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan. Pengarah Institut Perguruan Cawangan Kampus Raja Melewar, Pengarah Penyiaran RTM Negeri Sembilan, Pengarah Perpustakaan Awam Negeri Sembilan,
Ketua Jemaah Nazil dan Jaminan Kualiti Negeri Sembilan, pegawai-pegawai pendidikan daerah, pegawai-pegawai teknologi BTPN Negeri Sembilan dan PKG Negeri Sembilan, guru-guru dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya mewakili Puan Rosnani Muhammad Ali, Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan, dalam perasmian Anugerah Teknobistari Pendidikan Negeri Sembilan 2013, sebab beliau pada masa sekarang berada di luar negara atas urusan rasmi Kementerian Pendidikan. Mula-mula izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah, syabas dan setinggi-tinggi terima kasih kepada Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan kerana berjaya menganjurkan majlis ini. Saya amat berbangga dengan usaha ini. Majlis anugerah ini merupakan pendekatan yang memberikan motivasi dan dorongan kepada seluruh warga pendidikan di Negeri Sembilan untuk bersama-sama mengamalkan teknologi pendidikan dalam kelas masing-masing. Tidak ketinggalan juga, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rangkaian PKG dan pejabat pendidikan daerah yang turut menyumbang ke arah meningkatkan teknologi pendidikan di sekolah-sekolah. Saya amat yakin anugerah Teknobistari ini merupakan satu strategi ke arah menampilkan BTPN sebagai peneraju inisiatif teknologi pendidikan. Majlis anugerah ini dianggap unik kerana kita dapat mengumpulkan seluruh pengamal teknologi dari seluruh Negeri Sembilan, mengiktiraf usaha dan memberikan penghargaan kepada mereka yang memberi tauladan kepada pengamal-pengamal pendidikan yang lain. Saya juga mengucapkan syabas kepada semua warga BTPN Negeri Sembilan yang telah berjaya merangka pelbagai program dan aktiviti BTPN sepanjang tahun 2013. Dari perspektif perancangan strategik BTPN, program-program yang berkualiti ini dirancang dengan tujuan untuk memberi impak yang besar kepada kecemerlangan pembistarian sekolah. Kita akan memastikan BTPN committed dalam menjayakan program-program yang telah dirancang di semua peringkat, sama ada di BTPN maupun di PKG. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sesungguhnya Kementerian Pendidikan adalah nadi utama dalam usaha untuk membangunkan modal insan yang akan memacu Malaysia menjadi sebuah negara maju pada masa hadapan. Maka matlamat untuk menjadikan objektif ini amat bergantung kepada keupayaan warga kementerian dalam menyediakan pendidikan berkualiti. Justru, setiap warga pendidik perlu meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran serta melipat gandakan usaha bagi melahirkan modal insan yang berilmu, kreatif dan inovatif untuk mengisi keperluan masa kini dan masa
hadapan. Usaha murni perlu diteruskan oleh warga pendidik dalam melahirkan modal insan yang dihasratkan bagi meningkatkan daya saing dan melonjakkan sistem pendidikan Malaysia. Usaha ini adalah sejajar dengan matlamat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang bertujuan untuk memastikan setiap warga negara mendapat peluang pendidikan yang terbaik dengan mengutamakan akses, equity dan kualiti. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk mentransformasikan sistem pendidikan negara, Kementerian Pendidikan telah melancarkan dasar teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan pada tahun ini. Melalui dasar ini, Kementerian Pendidikan mensasarkan untuk memperluaskan capaian jalur lebar di sekolah-sekolah di seluruh negara dan menyediakan persekitaran pembelajaran maya ataupun virtual learning environment melalui vlog VLE kepada semua murid, guru dan pentadbir di sekolah. Konsep persekitaran pembelajaran maya ini dilaksanakan untuk meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran serta memperkukuhkan sistem pengurusan maklumat di sekolah-sekolah di seluruh negara. Sehingga ini, hampir ke semua 10,000 buah sekolah telah pun dipasang dengan capaian jalur lebar dan melaksanakan konsep virtual learning environment. Walau bagaimanapun, sistem pendidikan kita telah banyak menyumbang kepada kemajuan dan kemakmuran negara. Dan kita perlu mengakui bahawa penambahbaikan ini sentiasa berterusan supaya mutu pendidikan di negara kita adalah setanding dengan negara-negara maju. Cabaran yang bakal kita hadapi sepanjang tahun 2014 nanti adalah amat kritikal kepada kejayaan kita sebagai warga pendidik untuk mencapai sepenuhnya sasaran yang telah ditetapkan di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. BTP sedang melaksanakan beberapa inisiatif baru di bawah PPPM ini untuk meningkatkan keberhasilan ataupun outcome pendidikan. Sebagai contoh, BTP telah menyediakan bahan-bahan sokongan yang berkualiti seperti bahan bacaan tambahan dan bahan digital bagi menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di bilik sekolah. Kita sedar bahawa dalam era ICT ini, data, fakta dan pengetahuan adalah amat penting. Atas alasan ini, maka kemahiran perlu sentiasa diperbaharui untuk memastikan kemahiran yang ada sentiasa seiring dengan perkembangan semasa. Selain itu, adalah penting bagi warga BTPN membina keazaman untuk terus menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran agar terus berada di hadapan. Selain itu,
saya amat menitik beratkan usaha-usaha mengukuhkan nilai-nilai mulia dan etika kerja cemerlang dalam kalangan warga BTPN. Mengamalkan etika kerja cemerlang dan nilai-nilai mulia seperti amanah, telus, bijaksana, adil, integriti, bersyukur adalah penting ke arah perkhidmatan cemerlang. Bagi mencapai maksud tersebut, saya berharap aktiviti-aktiviti yang menekankan kepada pembentukan nilai-nilai mulia ini dan etika kerja yang cemerlang dilaksanakan dengan lebih kerap dan terancang. Para hadirin sekalian, bagi tahun 2013, saya berharap lebih banyak jalinan kerjasama dengan semua pihak luar dapat dilaksanakan bagi memastikan penggunaan teknologi pendidikan menjadi mantap dan berkesan. Akhir kata, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua warga pendidik yang telah berusaha menjayakan berbagai program pendidikan pada tahun 2013. Marilah kita bersama-sama berganding bahu dalam menjayakan matlamat teknologi pendidikan dan seterusnya mewujudkan pendidikan bertaraf dunia di negara kita. Semoga usaha kita akan sentiasa diberkati dan segala perancangan kita akan berjalan dengan lancar. Dengan ini, saya merasmikan Majlis Anugerah Teknobistari Pendidikan Negeri Sembilan 2013. Sekian, terima kasih. Majlis memohon agar Yang Berbahagia Dr. Sun untuk terus berada di pentas bagi menyempurnakan majlis penyampaian anugerah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Tuan Abdullah bin Yusuf, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan untuk mengiringi Yang Berbahagia Dr. Sun Sengta bagi menyampaikan anugerah. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Untuk makluman hadirin sekalian, majlis pada hari ini telah dimulakan seawal jam 8 pagi di mana pertandingan debat Piala Cyber Security Malaysia peringkat kebangsaan telah diadakan. Bahagian Teknologi Pendidikan dengan kerjasama Cyber Security Malaysia, agensi di bawah Musti dan Sekolah Datuk Abdul Razak telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan pertandingan ini sebagai usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan menggerakkan kemahiran inovasi dalam kalangan guru dan murid. Di samping menyemai kesedaran dan etika di dalam tata cara penggunaan internet, pertandingan ini juga merupakan sebahagian daripada program Cyber Safe in Schools yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia pada 24 September 2010. Majlis dimulakan dengan penyampaian sagu hati kepada speaker dan juri pertandingan. Dipersilakan Cik Nur Hilma binti Yim dari Sekolah Menengah Sains Rembau. Encik Muhammad Rizwan Wong dari Sekolah Datuk Abdul Razak. Dan Puan Nur Famida binti Syafi'i dari Sekolah Datuk Abdul Razak. Diikuti dengan sagu hati para juri, dipersilakan Cik Tan Wan Ying dari Jabatan Pendidikan Negeri Selangor selaku Ketua Juri. Encik Malik Basri dari Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Puan Nurlia binti Said dari Kolej Tunku Prussia. Encik Ahmad Adnan bin Muhammad Aras dari SMK Datuk Haji Hassan Yunus, Renggang.
Abdullah dari Cyber Security Malaysia. Lieutenant Colonel Subahi Sukati juga dari Cyber Security Malaysia. Majlis seterusnya mempersilakan Cik Nur Hilma binti Yim untuk mengumumkan kumpulan yang berjaya ke peringkat akhir pertandingan debat keselamatan ICT bagi merebut Piala CyberSafe 2013. Dipersilakan. Terima kasih Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I have in my hands results of both the semi-final rounds. And the winning team for the first semi-final is the opposition. And the best speaker for the first semi-final round is Said Nazim bin Said Sabir. The results for today's semi-final round. The winning team is the government from Sekolah Dato' Abdul Razak. And the best speaker for the second semi-final is Muhammad Tariq from the opposition. And therefore, the teams that will be debating in the final round, vying for the CyberSafe Challenge Trophy, will be Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang and Sekolah Dato' Abdul Razak, and the debate will take place this Thursday on the 14th of November at the Royal Chulan Hotel. Congratulations to all winners. Terima kasih diucapkan kepada Cik Nur Hilma binti Yim dan tahniah kepada sekolah yang berjaya. Majlis diteruskan dengan penyampaian anugerah Project Based Learning. Untuk makluman hadirin sekalian, Project Based Learning atau pembelajaran berasaskan projek adalah satu pembelajaran aras tinggi yang berfokus pada tugasan amali secara terancang dan bersistematik. Menariknya pada tahun ini, ianya menggunakan platform PROF PLE. Bagi anugerah Project Based Learning kategori sekolah menengah, disandang oleh pasukan yang dibimbing oleh Puan Sun Siuli, diwakili oleh Nur Fatin Izzati binti Hamidun, Chia Sun Wei Mei, Hu Long En dan Lau Hu Isan. Dipersilakan anggota pasukan dan guru pembimbing dari Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Jumaat untuk menerima anugerah. Project Based Learning kategori sekolah rendah, pasukannya diwakili oleh Nur Insyirah binti Edi Amir, Syahirah Amira binti Rizal, Danish Aiman bin Nur Rizal dan Aiman Amsyar bin Syabirin, dan dibimbing oleh Encik Kamal Zaman bin Ahmad. Pasukan daripada Sekolah Kebangsaan Wawasan Seremban 2 dipersilakan ke pentas. Virtual Learning Environment ataupun VLE merupakan salah satu inisiatif ICT Kementerian Pendidikan Malaysia bagi membudayakan ICT di sekolah-sekolah.
VLE merupakan sebuah aplikasi pendidikan untuk membantu aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Ia merupakan satu ruang pembelajaran yang disediakan bagi membolehkan murid membuat pembelajaran sendiri, iaitu self-learning. Bagi murid boleh menggunakan kemudahan VLE pada waktu terluang mereka dan guru bertindak sebagai pemudah cara dengan membuat pemantauan dari masa ke semasa. Sebagai menghargai dan menggalakkan penggunaan VLE di sekolah-sekolah, maka pihak Unit Perkhidmatan ICT Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan telah menilai dan menyediakan anugerah-anugerah berikut. Dimulakan dengan anugerah amalan terbaik pentadbir sekolah Frog VLE kategori sekolah menengah. Dipersilakan Haji Hamidun bin Khalid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Senawang 3. Anugerah amalan terbaik pentadbir Frog VLE kategori sekolah rendah dipersilakan Encik Ismail bin Mat Isa dari Sekolah Kebangsaan Ampangan. Bagi anugerah amalan terbaik Guru Admin Sekolah Frog VLE kategori sekolah menengah, majlis mempersilakan Encik Nur Haizul bin Muhammad dari Sekolah Menengah Sains Tongko Munawir. Manakala bagi anugerah amalan terbaik Guru Admin Sekolah Frog VLE kategori sekolah rendah, majlis mempersilakan Cik Zanariah binti Muhammad Idris dari Sekolah Kebangsaan Ampangan. Seterusnya menerima anugerah amalan terbaik Sekolah Frog VLE kategori sekolah menengah. Dipersilakan Wakil Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Muhammad Reza. Dan anugerah amalan terbaik sekolah Frog VLE kategori sekolah rendah. Sekali lagi dipersilakan wakil daripada Sekolah Kebangsaan Ampangan. Bagi anugerah amalan terbaik pentadbir sekolah champion Frog VLE kategori sekolah menengah, majlis mempersilakan Puan Hajah Maizun binti Jaafar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jelai Felda. Terbaik pentadbir sekolah champion Frog VLE kategori sekolah rendah, majlis mempersilakan Puan Rohaya binti Muhammad Yusof dari Sekolah Kebangsaan Tunku Besar Taman. Seterusnya, anugerah amalan terbaik Guru Admin Sekolah Champion Frog VLE kategori sekolah menengah. Majlis mempersilakan Puan Mani Mariam binti Mat Dia dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jelai Felda. Dan anugerah amalan terbaik Guru Admin Sekolah Champion Frog VLE kategori sekolah rendah. Majlis mempersilakan Puan Nurul Ashikin binti Amiruddin dari Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang. Penerima anugerah amalan terbaik Guru Sekolah Champion Frog VLE kategori sekolah menengah
Dipersilakan Encik Nur Haslin bin Mohsin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jelai Felda. Manakala anugerah amalan terbaik Guru Sekolah Champion for VLA kategori sekolah rendah dipersilakan Puan Safwah binti Abu Samah dari Sekolah Kebangsaan Tunku Munawir Integrasi. Majlis diteruskan dengan anugerah amalan terbaik Murid Sekolah Champion from VLE Sekolah Menengah. Dipersilakan adik Nur Syazah Nabila binti Muhammad Zahil dari Sekolah Menengah Kebangsaan Keriang Hilir. Dan anugerah amalan terbaik Murid Sekolah Champion from VLE kategori sekolah rendah dari Sekolah Kebangsaan Tunku Munawir Integrasi dipersilakan adik Abdul Wafi bin Muhammad Rusli atau penerima anugerah keseluruhan amalan terbaik penggunaan Pro VLE Sekolah Champion. Majlis dengan ini menjemput wakil dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jelai Felda naik ke pentas. Penggunaan inisiatif ICT terbaik sekolah menengah, majlis sekali lagi mempersilakan wakil dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jelai Felda. Bagi anugerah penggunaan inisiatif ICT terbaik sekolah rendah, majlis mempersilakan wakil dari Sekolah Kebangsaan Ampangan. Kategori sekolah menengah dipersilakan pasukan dari SMK Keriang Hilir terdiri dari Naim Syahmi bin Nur Azman, Muhammad Azmil bin Amran, Nur Humaira binti Tajuddin dan dibimbing oleh Puan Wan Roziana binti Wan Muhammad. Digital Storytelling kategori sekolah rendah pula, majlis mempersilakan pasukan bimbingan Encik Ahmad Fadil bin Mustafa dianggotai oleh Muhammad Khairin Fitri bin Muhammad Azmi, Nur Emilia Zulaika binti Khairul Anwar, Nurul Hanan Nabihah binti Azhar dari SK Ulu Beranang. Terbaik sekolah menengah dipersilakan Encik Nur Haslin bin Mohsin dari SMK Jelai Felda. Bagi anugerah guru ICT terbaik sekolah rendah dipersilakan Puan Nurul Ashikin binti Amiruddin dari SK Teluk Kemang.
komitmen sekolah pada program-program yang telah dijalankan dan dinilai oleh unit pengurusan sumber pendidikan. Bagi anugerah pusat sumber terbilang kategori sekolah menengah, majlis mempersilakan wakil dari SMK Bukit Mewah. Terbilang kategori sekolah rendah, majlis mempersilakan wakil dari SK Wawasan Seremban 2. Kategori sekolah menengah dipersilakan Muhammad Amir Farhan bin Kamarudin dari Sekolah Menengah Kebangsaan King George ke-5. Bagi anugerah tokoh nilam bahasa Inggeris kategori sekolah menengah dipersilakan Nur Natasha Ariza binti Aizah Rizal dari Kolej Tunku Kursia. Bahasa Malaysia kategori sekolah rendah dipersilakan Muhammad Nur Irfan bin Muhammad Taufik dari SK Undang Rembau. Bagi anugerah tokoh nilam bahasa Inggeris kategori sekolah rendah dipersilakan Pavin Raj anak lelaki Mohan Raj dari SK Tunku Besar Tampin. Seterusnya anugerah Guru Perpustakaan dan Media Cemerlang Sekolah Menengah, majlis mempersilakan Puan Syahrul Badriah binti Muhammad dari SMK Bukit Mewah. Dari SK Wawasan Seremban 2. Anugerah Pusat Akses Terbaik Sekolah Menengah dipersilakan wakil dari SMK Loi Barat. Seremban 2. Anugerah berikutnya diberikan bagi menghargai dan mengiktiraf usaha-usaha yang telah diberikan oleh Pusat-Pusat Kegiatan Guru Negeri Sembilan dalam mengembling tenaga, menyediakan platform terbaik membantu sekolah dan guru dalam menyampaikan informasi dan memberikan latihan serta khidmat bantu. Bagi penerima anugerah blok PKG terbaik disandang oleh Pusat Kegiatan Guru Tampin.
Kegiatan Guru Kota. Anugerah Jawatankuasa Permuafakatan Aktiviti Pusat Kegiatan Guru. Penerima anugerah ini adalah seorang guru besar yang berkaliber dan aktif dalam aktiviti-aktiviti luar. Atas usaha dan kesungguhan yang diberikan, beliau dilantik sebagai pengerusi Majlis Guru Besar daerah beliau dan menjadi ahli Exco Majlis Guru Besar Negeri Sembilan. Beliau juga dilantik sebagai naib pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Pusat Kegiatan Guru Negeri Sembilan. Mula menyandang jawatan pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan aktiviti kawasannya sejak tahun 2011. Atas baktinya dalam bidang pendidikan, beliau telah dikurniakan anugerah Pingat Jasa Kebaktian dan Pingat Mangku Cemerlang oleh Yang di-Tuan Besar Negeri Sembilan. Beliau juga merupakan seorang yang aktif dalam bidang politik dan aktiviti komuniti setempat. Di antara sumbangan beliau terhadap pusat kegiatan guru ialah membantu pengurusan PKG dalam merancang dan memantau aktiviti yang dijalankan, mengadakan mesyuarat-mesyuarat yang melibatkan pembestarian sekolah, program membaca dan aktiviti yang melibatkan peningkatan profesionalisme keguruan sekolah-sekolah ahli PKG. Kesanggupan beliau mendapatkan sumbangan dan keuangan bagi menjayakan aktiviti dan projek mega PKG kawasannya seperti program Kem Membaca Satu Malaysia yang telah dijalankan pada 4 hingga 6 Julai yang lalu amat membanggakan. Beliaulah pakar rujuk dan hikmat nasihat terhadap sebarang isu-isu pendidikan dan sentiasa memberi kerjasama, sokongan dan kebenaran menggunakan kemudahan sekolah dalam aktiviti PKG jika diperlukan. Atas ketokohan ini, Bahagian Teologi Pendidikan Negeri Sembilan telah bersetuju menobatkan Encik Rashid bin Ahmad, Guru Besar Sekolah Kebahasaan Tampin, merangkap pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Aktiviti Pusat Kegiatan Guru Tampin menerima anugerah JKPA PKG terbaik pada tahun ini. Majlis mempersilakan wakil beliau untuk tampil menerima anugerah. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Sun Sengta atas kesudian menyampaikan anugerah sebentar tadi. Sebagai tanda penghargaan, majlis mempersilakan Yang Berusaha Tuan Abdullah bin Yusuf, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan untuk menyampaikan cenderamata. Dijemput Yang Berbahagia Dr. Sun untuk menerima cenderamata. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Abdullah bin Yusuf atas kesudian itu tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, ucapan salam pengakhir kata segala yang ada dikongsi bersama. Apa yang kurang maaf dipinta, sudilah berkumpul di lain. Tuan Puteri pergi ke Rasa, pulang semula 11 pagi. Kita bertemu, akhirnya berpisah. Diizin Tuhan bersua lagi. Dengan kata-kata ini, maka selesailah sudah Majlis Anugerah Teknobestari Pendidikan Negeri Sembilan tahun 2013. Saya bagi pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Selepas ini, para penerima anugerah dijemput untuk sesi bergambar di atas pentas dan kemudiannya ke jamuan yang telah disediakan. Untuk makluman sekalian, jamuan VIP disediakan di bilik jamuan dan jamuan tetamu disediakan di belakang auditorium. Akhir kata, kami mohon maaf jika terdapat sebarang kesilapan sepanjang mengendalikan majlis ini. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang buruk itu datangnya dari diri kami sendiri. Saya sudahi majlis dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.